Salam peniaga yang dihormati. Projek itu berhubung dengan anda sistem Guru Markets. Mari kita mulakan dengan beberapa maklumat ringkasan tentang syarikat. Jika anda mahu, anda boleh menghentikan video itu. Anda boleh mengkaji setiap parameter organisasi dengan lebih terperinci. Kita akan membandingkan prestasi semasa organisasi Alibaba Group Holding Ltd ADR, tikar BABA. Semakan ini adalah berdasarkan data semasa pada 22 Jun 2025. Secara klasifikasi Guru Market syarikat Alibaba Group Holding Ltd ADR tergolong dalam subkategori Delivery, 39 syarikat terlibat dalam analisis. Keputusan keseluruhan bagi syarikat yang dikaji adalah seperti berikut, 5.5 daripada 10 mata. Markah purata bagi subkategori ialah 2.5 mata. Jika anda melihatnya secara meluas, dalam pasaran saham S secara keseluruhan, kita dapat melihat bahawa skor purata untuk keseluruhan pasaran secara keseluruhan ialah 1.8 mata, berbanding penarafan 5.5 syarikat Alibaba Group Holding Ltd ADR. Membandingkan dinamik harga saham syarikat Alibaba Group Holding Ltd ADR dan saham subkategori, kita akan melihat bahawa dalam tempoh 12 bulan lepas saham Alibaba Group Holding Ltd ADR menunjukkan perubahan sebanyak 52.8%. 38% menentang perubahan harga dalam subkategori. Permodalan pasaran syarikat Alibaba Group Holding berjumlah $270.54 bilion. Dengan permodalan pasaran $751 bilion, subkategori itu bernilai $1.5 bilion. Nilai buku syarikat dianggarkan berjumlah $141.71 bilion. Dan permodalan kunci kira-kira subkategori ialah $249 bilion. Dengan membandingkan saham pasaran dan nilai buku, kita dapat melihat perkara berikut. Kongsi Alibaba Group Holding dalam subkategori apabila menilai permodalan pasaran ialah 36.026%. Nilai buku ialah 57.01%. Penilaian bahagian syarikat dalam pasaran dan permodalan kunci kira-kira subkategori, baik, 1 mata. Obligasi hutang organisasi berjumlah 32.588 bilion. Liability kewangan kepada permodalan buku membentuk 23% daripada modal syarikat. Keputusan hutang syarikat, baik, 1 mata. Nisbah harga pasaran syarikat kepada pendapatannya ialah 15. Dengan purata bagi subkategori 18.8. Nisbah nilai pasaran kepada pendapatan berbanding syarikat dalam subkategori, baik, 1 mata. Keuntungan untuk 12 bulan lepas ialah 17.978 juta. Keuntungan masa depan untuk 12 bulan akan datang dijangka 26.322 juta. Penilaian penunjuk unjuran keuntungan masa depan berbanding dengan subkategori, baik, 0.5 mata. Nisbah nilai syarikat kepada hasil 2. Purata dalam subkategori ialah 1.6. Penilaian nisbah harga tukaran kepada hasil berbanding dengan nisbah subkategori, boleh dilalui, 0 mata. Hasil selama 12 bulan terakhir ialah 138.020 juta. Hasil masa hadapan untuk 12 bulan akan datang dijangka 181.770 juta. Penilaian unjuran penunjuk hasil masa depan berbanding dengan penunjuk syarikat dalam subkategori, baik, 0.5 mata. Marginality ialah 13%, dengan purata dalam subkategori 8.5%. Penilaian margin jualan berbanding dengan penunjuk syarikat dalam subkategori, baik, 0.5 mata. Bahagian syarikat mengikut bilangan pekerja dalam subkategori ialah 12.364%.
iaitu 191% kurang daripada bahagian permodalan pasaran. Jumlah modal setiap pekerja syarikat adalah sama dengan $2,177,000. Dan dalam subkategori terdapat $747,000. Penilaian jumlah modal syarikat bagi setiap pekerja berbanding penunjuk dalam subkategori boleh dilalui kosong mata. Jumlah keuntungan setiap pekerja ialah $144,600. Purata dalam subkategori $39.70. Penilaian keuntungan setiap pekerja berbanding penunjuk dalam subkategori baik 0.5 mata. Jualan syarikat bagi setiap pekerja ialah 110,000. Dalam subkategori $469,000. Penilaian hasil setiap pekerja berbanding penunjuk dalam subkategori baik 0.5 mata. Saham untuk jualan menyumbang 1.4% berbanding purata 2.2% untuk subkategori. Penunjuk teknikal RSI 14 menunjukkan tahap 40% bagi syarikat Alibaba Group Holding Ltd ADR. Dalam subkategori, tahap RC 14 adalah lebih kurang 47%. Harga saham semasa syarikat adalah sekitar $113. Sasaran harga konsensus untuk saham syarikat adalah lebih kurang $164. Mari lihat jadual pesanan, ia tersedia untuk anda, pautan kepadanya ada dalam ulasan yang disematkan. Jadual pesanan mengandungi semua keputusan yang dibuat musim ini oleh maklumat penilaian saham dan sistem rujukan, Guru Markets. Akses kepada jadual pesanan adalah percuma dan terbuka, pautan dalam ulasan yang disematkan. Hasil daripada analisis sekuriti syarikat Alibaba Group Holding. Sistem maklumat dan rujukan Guru Markets keputusan berikut dibuat. Jangan buka perjanjian, kerana video ini adalah ulasan. Terima kasih semua kerana menonton video ini dan menggunakan sistem bantuan, Guru Markets.